Hari ni aku terpaksa let go Proton Iris kesayangan aku ni sebab dah 5 tahun kita dah guna. Sudah tiba masanya kita cari sebuah EV pula. EV apa? Jom kita tengok. Well. Proton Iris. Model yang dah pupus lah kat Malaysia kan. Dah tak ada lagi production untuk model ni. Yang sedihnya, aku nak jual kereta ni. Dan kereta apa yang aku nak beli lepas ni kan? EV ataupun ICE? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Zul dalam channel Mekarnik. Okey, siapa yang tak kenal Proton Iris kan? Sebuah compact hatchback yang mempunyai handling yang cukup best. Sebenarnya model ni banyak terima anugerah lah, kalau korang tak tahu kan. Anugerah compact hatchback terbaik, handling terbaik, macam-macam lah. Dan kita tak boleh nak tipu lah statistik penjualan Iris ni yang tak boleh lawan lah pesaing terdekatnya Pro 2 Myvi. Walaupun dia mempunyai handling yang sedap, comfort daripada segi dia punya seat, tapi masih lagi tak boleh menandingi Pro 2 Myvi. Kenapa Sebabnya mudah. Rakyat Malaysia nakkan something ataupun kereta yang reliability, practical. Tak perlu nak handling yang sedap ataupun handling yang mantap sangat. Yang penting harga mampu milik, comfort dan juga paling penting sekali daripada segi penjimatan minyak. Dan tak lupa juga daripada segi value. Itu yang tak ada pada Proton Iris ni. Sebagai peminat kereta, aku yakinlah kalau korang yang jenis memang nakkan sebuah kereta yang mempunyai handling yang sedap, tak kisah daripada segi dia punya value ataupun penjimatan minyak, confirm korang akan beli Proton Iris. Okay? Tahniah kepada korang yang pernah memiliki Iris dan masih lagi pakai Iris. Korang memang terbaik. Tapi itulah, aku dah guna Proton Iris aktif ni sejak tahun 2021. Dah 5 tahun lah kereta ni dah berkhidmat. So dah tiba masanya untuk kita tukar pada kereta yang lain. Dan dalam perancangan mungkin nak ambil EV lah kot kan. Sebab sekarang zaman EV kan. Mungkin EV yang tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Tak tahu model apa, nanti kita survey lah ya. Dan kalau korang ada cadangan kita EV yang apa yang sesuai, yang tak terlampau kecil, tak terlampau besar, komen dekat bawah. Mungkin aku boleh consider lah kan. Tapi buat masa ni kita nak let go Proton Iris ni. Dan dari segi condition memang tip top ya. Mileage juga masih rendah, lebih kurang 60,000 je selama 5 tahun penggunaan. Dan Proton Iris ni dilancarkan pada tahun 2014 kan. Lama juga model ni sebenarnya. Dan di faceliftkan sehinggalah facelift terakhir untuk Iris ni, iaitu model aktif yang nampak lebih agresif, lebih dramatik, lebih sporty, nampak ala-ala crossover sikit lah. Bagi aku lah, kalau Proton keluarkan model aktif ni pada permulaan kemunculan Proton Iris pada tahun 2014, mungkin akan ubah sedikit sejarah Proton Iris ni. Mungkin akan dapat saing-saing dengan Pro 2 Myvi. Sebab bagi aku, untuk first model untuk Proton Iris, dari segi rekaan dia agak pelik dan tak lawa sangat lah kan. That's why rakyat Malaysia pun kurang berkenal lah dengan Proton Iris kan. Betul tak? Terutama sekali pada design belakangnya. Tapi untuk model aktif ni yang di faceliftkan dengan headlight yang baru, muka depan yang baru, dan juga perubahan sedikit dari segi kosmetik pada bahagian belakang dan juga pada bahagian sisi dengan ada cladding kan, nampak lebih sporty lah. Dan interior pun lebih sporty. Ada kemasan warna merah, seat yang best. Itu memang kita tak boleh nak sangka lah. Seat pada Proton Iris adalah seat yang paling best yang pernah aku try lah kan. Walaupun dia tak selembut seperti kereta China yang lain, tapi dari segi dia punya ergonomic, position, posture, dia pegang badan kau, memang cukup best ya. Rasa macam sebuah seat yang sporty.
Kalau kau nak cerita berkenaan dengan handling, jangan cakap lah. This is among the best handling yang dah tak ada lah pada Proton kan. Proton sekarang lebih kepada level comfort. Dia tak ada dynamic dah sangat dari segi handling. Sebenarnya agak sayang juga nak jual kereta ni kan. Sebab dia dah tak ada lagi dah production. Mungkin akan jadi satu benda yang rare seperti yang kita lihat pada Satra Neo. Tapi Satra Neo pun harga pun dah menjunam jatuh lah daripada segi second value dia kan. Walaupun Neo tu boleh katakan satu model yang agak rare, yang dah memang kita tak boleh dapat lagi dah. Tapi harga used car memang jatuh teruk lah. Sebelum Iris ni harganya jatuh menjunam lebih jauh ke dalam, baik kita jual dulu. That's why untuk tahun 2026 aku decide cukup-cukup 5 tahun untuk trade in Proton Iris ni, nak cari mungkin sebuah EV. Sebab kita ICE pun dah ada kan. Rasanya tak perlu lagi untuk kita cari sebuah kereta ICE lagi. Dah tiba masanya untuk kita menggunakan kereta EV. Cuma EV apa masih lagi belum decide. Aku tak nak sebuah kereta EV yang besar sangat. Contohnya seperti Atto 3 ke EMA 7 yang harga lingkungan dalam 100 ke atas kan. Aku nak cari EV yang kecil-kecil je. Yang sesuai lah untuk menggantikan Proton Iris aktif ni. Tapi itulah EV yang ada dekat Malaysia yang kecil-kecil ni. Tak banyak sebenarnya kan. Seperti kita lihat macam EMAS 5, Wuling Bingo yang mana aku tak minat dari segi design dia. Apa lagi EV kecil yang ada? Pro 2 QVE yang menerima kecaman teruk. Tapi design QVE tu memang personally bagi aku sangat-sangat lawa. Untuk harga yang macam tu, untuk segmen yang sama, kau dapat design yang very sporty. Menarik juga sebenarnya Pro 2 QVE tu kan. QV kan. EMAS 5 tu lebih sesuai untuk female, untuk wanita-wanita, betul. Sebab desainnya sangat cute, sangat comel, macam kura-kura desain dia. Tapi dari segi practicality memang cukup besar, cukup luas, cukup bagus, dan termasuk pula dengan bateri. Harga pun murah ya. Sebenarnya EMAS 5 tu dia satu complete package untuk sebuah EV compact lah kan. That's why EMAS 5 kita tengok memang dah bersepah atas jalan raya. Manakala kita tengok jiran dia Pro 2 QV tu masih lagi struggle dari segi jualannya. Ini menunjukkan lah rakyat Malaysia ni sebenarnya dia nak benda yang simple je kan. Dia tak nak benda yang terlampau complicated sangat dan tak praktikal ya. Yang mana ada pada Pro 2 QV lah. QV ni sebenarnya dia sesuai untuk orang yang dah ada first car, second car, yang nak buat third car, yang saya saja nak try kan, nak nampak sporty, sesuai lah. Tapi untuk family memang tidak sesuai. Sebab bahagian belakang ni memang very sempit ya kan. Tapi dari segi looks memang lawa. Tapi itulah. Sekarang ni agak pening sikit nak cari EV apa. Which is tak apa, kita boleh fikir kemudian. Kalau korang ada cadangan EV yang menarik, boleh komen lah dekat bawah kan. Mungkin aku akan baca kan, tengok komen-komen, mungkin boleh consider. Okay, setakat ni ini dia Proton Iris Active. Say bye-bye untuk model yang sangat-sangat best, sangat-sangat sedap dari segi handling. And untuk owner yang baru nanti, please jaga kereta ni Nombor plate tak jual Nombor plate simpan. Tak ada apa makna pun nombor plate ni. Kan? So, ini saja berkenaan dengan Proton Iris Active yang akan dilepaskan hari ini sebenarnya. Hari ini nak hantar dekat custom sebenarnya. Okay. Agak sayang tapi terpaksa lepaskan. So, macam aku cakap tadi, kalau korang ada cadangan kereta EV apa yang mungkin sesuai untuk aku beli kan, yang tak naklah EV yang besar sangat, nak cari kecil-kecil je, boleh komen dekat bawah. So, untuk next video,
kita tengoklah EV apa yang aku akan beli nanti. Check it out guys. Tapi jangan lupa, sebelum tu, tekan button like, comment, share dan subscribe channel Mekanik. Assalamualaikum. Sayang, babe. Sayang.